Hai, saya Natasha dan saya merupakan penerbit podcast Berita Harian dan saya akan mewakili Singapura sebagai atlet Jiu-Jitsu di Sukan C nanti. Saya tak sangka sebenarnya nak bergiat dalam sukan ni pasal saya tak suka kontak. Tapi tiba-tiba boleh terbabit. Wah, memang susah lah. Tapi kadang-kadang yang susah tu kita cuba senangkan lah dengan sokongan editor saya di Berita Harian. Kadang-kadang main blank tapi kadang-kadang kita visualization apa yang kita nak lakukan on the mat. Tak boleh brute force, kadang-kadang it doesn't work, so we gotta use strategy. Pastikan apa yang kita nak lakukan dilakukan dengan baik. Kadang-kadang rasa macam nak give up. Kita harus ingatkanlah siapa yang menyokong kita, terutamanya coach kita, keluarga kita, rakan-rakan kita macam ni. Kalau orang tu saya tak suka, saya selalu buat macam ni. Saya rasa dengan kekasaran ni, dia memberi saya kekuatan lah untuk menunjukkan bahawa tak ada halangan untuk saya melakukan sukan yang kasar ni. Memberi saya kekuatan dan juga keyakinan bahawa saya boleh lakukan apa saja yang saya inginkan sekiranya I put my mind to it. Dalam 30 tahun kehidupan saya tak pernah terfikir yang saya akan menjadi atlet negara at that. Jadi saya rasa saya bersyukur sangat kerana diberi peluang ini. Yang sebenarnya ini yang saya ingin lakukan untuk diri saya dan ini boleh menjadi contoh lah bagi anak-anak yang kecil ataupun wanita lain di luar sana.